Okey, jom kita tengok kita punya graf pula. Macam mana nak lukis graf. So, skala yang dibagi adalah skala 2 cm kepada 1 unit bagi paksi X. Paksi X kita lukis kat sini lah. Paksi X. Kita perbesarkan sikit supaya senang nak lukis. Paksi X. Okay, paksi X. And then this one paksi Y lah. Kita just agak-agak je lah kan. Okay, this one X. Skala yang dia bagi 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit lah. 2 cm kepada 1 unit. Okay. Okay, 1 unit. 1, 2, 3. So, untuk X dia nak ambil 3 je kan. So, dekat sini kosong. Negatif 1, negatif 2. Sampai 2 sajalah kan. Negatif 2. Paksi Y pula. Bahagian yang negatif. Skala yang dia bagi adalah 2 cm kepada 5 unit. 2 cm kepada 5 unit. This one negatif 5, negatif 10, negatif 15. Okay, cukuplah. Bahagian atas pula 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay, dia ada sampai 33 kan. So, kita 35 lah. Okay. Okay, jom kita tengok macam mana nak lukis graf. Okay, kita tengok kat sini. Kita perbesarkan sikit. Okay, graf kita negatif 2, 33. Mana negatif 2? Negatif 2, 33. So, 30 kat sini kan. So, tengah-tengah 30 sehingga 35 dia tengah 2.5 lah. So, 32.5. So, atas sikit lah dekat sini. Atas sikit lah. So, cuba guna warna lain lah. Titik koordinat tu. Okay. Itu 1. Lepas tu, negatif 1, 9. Mana dia negatif 1, 9? Negatif 1, 9 kat sini lah. 1, 9 kat sini. So, titik dia kat sini lebih kurang. After that, 0, negatif 5. 0, negatif 5. Okay, 0, negatif 5 kat sini. Lepas tu 1, negatif 9. 1, negatif 9 kat sini. Kat sini lah. Boleh? 1, negatif 9. Lepas tu 2, negatif 3. 2, negatif 3. Okay, 2, negatif 3 dalam lingkungan ni lah. Lebih kurang dekat sini lah.
dengan titik koordinat dekat sini. After that 3, 13 dalam lebih kurang di sini. Lebih kurang kat sini lah. Boleh? Okay, sekarang kita kena sambung aja lah benda ni. Kita nak kena sambung. Okay, jom kita sambung. Kamu punya graf lebih kurang macam ni lah. Boleh? Graf kamu lebih kurang macam ni. Okay. So ini adalah untuk soalan bagi soalan B ya. So dengan menggunakan skala 2 cm 1 unit semua tu, paksi plotkan semua titik pada graf tu. So tu adalah jawapan bagi B. Seterusnya lukis graf fungsi itu. Ni dah lukis dah lah B. So kita dah plotkan, kita dah lukiskan B dengan C lah. And then daripada graf tentukan nilai X apabila Y sama dengan kosong. Dia suruh dekat sini kamu cari, let's say lah, kalau Y sama dengan kosong, kamu kena tentukan nilai X. So dia kata dekat situ, tentukan nilai X apabila Y sama dengan kosong. Kalau Y sama dengan kosong, kamu boleh tengok dekat sini. Cik warna-warna lain lah, warna hijau. Ini adalah ini merupakan dua tempat apabila Y sama dengan kosong. So kamu kena ambil titik koordinat untuk yang ni dengan titik koordinat untuk yang ni. Macam tu. Okay, kita tengok apa agaknya titik koordinat. So kalau kamu guna kertas graf, kamu boleh dapat titik koordinat yang exact punya lah. So bagi jawapan untuk yang ni lebih kurang lah, lebih kurang dekat sini kamu akan dapat 2.3 lah, 2.3. Dengan yang sini kamu akan dapat lebih kurang lah, lebih kurang 0. This one 0.4 negatif lah. So ini adalah jawapannya. Okay, sebab dia berada di paksi Y yang bernilai kosong. So itu adalah jawapan untuk bagi D.